Nama dia Abu Tufail itu gelaran dia. Nama dia siapa? Amir bin Wasilah. Dia ni meninggal pada tahun 110 Hijrah. Kenapa nama dia terkenal? Maksudnya disebut kerana dia adalah sahabat yang terakhir wafat. The last person of the companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terakhir yang hidup. Kenapa juga penting? Kerana dalam riwayat Anas dan riwayat Jabir dan dalam riwayat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Kata Abdullah bin Umar, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-Isya." Nabi semayang Isya. Fi akhir hayatihi, pada akhir hayat dia. Ni kata Abdullah bin Umar. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, dia cerita hadis yang saya akan cerita ni juga, dia kata sebulan sebelum Nabi wafat. Tapi yang penting ialah pada akhir. Mungkin Nabi sebut 2 kali. Apa dia kata? Falamma sallama. Apabila Nabi SAW bagi salam, qal, ara'aitakum lailatakum hadhihi. Nabi kata kat sahabat, bagi salam. Sahabat duduk belakang. Kamu tengok tak malam kamu ni? Ini masa saat Nabi nak wafat. Akhir-akhir. Fa inna ra'sa mi'ati sanah minha la yabqa mimman huwa al-yawmu ala zahril ardi ahad. Kata Nabi, kerana selepas daripada 100 tahun daripada tarikh ni, tak akan ada lagi sesiapa pun yang ada pada hari ini di atas muka bumi. Maksud sesiapa pun yang ada ni, lepas 100 tahun ni, mati. Yang ada hari ni lah, yang sesiapa yang ada pada hari tu, lepas 100 tahun ni, dia dah tak ada. Tapi kalau yang main, setahun, 2 tahun, 3, 4 bulan, 5 bulan kemudian, dia akan ada lah generasi yang baru. Tapi yang duk ada hari ni, yang duk hidup sekarang ni, 100 tahun, mereka ni semua meninggal. Ganti yang baru. Mungkin yang duk ada pada tu, ada yang umur 80 dah. Ada yang 50. Dan sahabat yang muda, yang masih lagi kanak-kanak ketika itu, antaranya Abu Tufail. Dan dialah mati selepas 100 tahun tu, 100 tahun 110 tu. Tahun 110 tu, cukuplah 100 tahun Nabi bagi tahu, matilah Abu Tufail, Amir bin Wasilah. Artinya, sahabat-sahabat lain semua telah, sebelum tu telah meninggal. Abu Umamah Al-Bahili, Anas, semua yang mati-mati lewat ni, semua pun telah mati. Yang terakhir mati, Abu Tufail. Para ulama, sedikit saya nak sebut, ambil fiqh hadis ni, ambil fawaid daripada hadis. Kata perkataan Nabi SAW, fa inna ra'sa mi'ati sana mina la yabqa mimman huwa al-yawma ala zahri huwa man ala zahril ardi ahad. Selepas 100 tahun ni tak ada siapa dah yang duk ada atas muka bumi ni. Mereka bincang macam mana dengan beberapa perbincangan lah dalam hadis. Malaikat dia kata tak masuk. Kata dia tak duduk atas muka bumi. Nabi Isa tak duduk, tak masuk.
Pasal Nabi Isa diangkat di sisi Allah. Siapa yang masuk? Antara yang para ulama bincang ialah Nabi Khidir. Kerana ramai juga di kalangan para ulama yang menyatakan Nabi Khidir masih hidup. Nabi Khidir masih hidup. Hadis ni telah digunakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan sebahagian muhaqqiqin, termasuk yang moden ini, yang pada zaman ni, Abdul Fattah Abu Ghuddah ketika mentahqiqkan kitab Al-Imam Ibn Qayyim, menyatakan bahawasanya hadis ini menjadi bukti Khidir tak ada. Khidir tak hidup. Kan Nabi kita mati. Semua yang ada. Mereka yang mempertahankan Khidir masih hidup, mereka kata tak, Khidir ni tak termasuk di kalangan sahabat yang Nabi maksudkan. Khidir ni bukan di kalangan kehidupan biasa. Ada yang katakan Khidir ni hidup di laut. Mereka juga bincang pada riwayat berkaitan yang mati yang terakhir ni ialah tentang ni jin. Ada yang hidup beratus tahun, jin tak termasuk kerana dia bukan di kalangan manusia. Dajjal, kerana Dajjal dan hadis jasasah tu Dajjal dah ada, Dajjal tak termasuk. Pengecuali dia. Para ulama ni dia khilaf. Khidir ni masih hidup ataupun tak. Antara alasan golongan muhaqqiqin kata dia tidak hidup, hadis ni. Dan alasannya kerana kalau dia hidup, dia mesti datang untuk bertemu dengan Nabi. Beriman dengan Nabi, tentu dah beriman dengan Nabi, kemudian menolong Nabi di dalam peperangan-peperangan yang Nabi masuk. Terlibat. Kenapa dia tak terlibat mempertahankan Nabi? Itulah argumen sebahagian muhaqqiqin yang menafikan Khidir masih hidup. Cuma tak ada apalah, Khidir masih hidup, tak hidup ni bukanlah masalah usul akidah. Bukanlah menjadi kufur, tak kufur. Tapi masalahnya orang mengambil kesempatan. Hak ni mengaku jumpa Nabi Khidir. Mama Ghufran pun kata dia jumpa Nabi Khidir. Hantuah jumpa Nabi Khidir. Jadi ini, dia soal Nabi Khidir hidup tak hidup ni bukan usul akidah. Khilaf di kalangan para ulama. Yang kuatnya dia dah tidak hidup di kalangan muhaqqiqin.